Kereta sedan yang paling jimat minyak dekat Malaysia ni adalah Perodua Beza. So kita ada beberapa unit lagi Perodua Beza. Ada color biru, color merah, color lain rasa ada juga. Kalau nak boleh PM saya lah. Nanti saya check balik secara detail. Kalau kat depan ni kita ada warna biru. Yang ni manual. Yang ni untuk pecinta 3 pedal. Ini dia. Ini dia manual. Tahun 2022. Mileage 1000 lebih. Baru sangat. Mileage 1000 lebih. Kereta ni tak bergerak ke apa? Saya rasa owner dia mungkin dia terlupa sebenarnya. Dia tak boleh bawa manual tapi dia pergi beli manual. Lepas tu kereta parking dekat rumah. Yang ni kalau kata korang nak bajet bulanan lebih kurang plus minus 400 lebih kurang tu lah. Kalau kata scoring korang cantik ataupun ada deposit mungkin boleh dapat 300 lebih saja. Kemudian kita ada yang tahun 2017 yang ni auto lah. 1.3 X auto. Okey. Yang ni pun bajet bulanan boleh dapat dalam 400 lebih kurang macam tu lah. Sebab dia tahun 2017 maksimum loan 7 tahun sahaja. So sebab tu bulanan dia lebih kurang macam tahun 2022 tadi. Okey. So yang ni pun sama. Ini tahun 2019 tapi yang ni full spec. Yang ni full spec, spec yang padu, spec yang paling tinggi untuk anda. Bulanan lebih kurang juga 400 lebih. Tahun 2019 loan maksimum 9 tahun. So kalau kata berminat projek kita laju-laju, kita ada beberapa unit sahaja lagi. Macam biasa kalau berminat projek saya di JB Auto Seri Manjung Perak. Bye bye. Assalamualaikum.